Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Rasa Orient untuk segmen Trade Talk menampilkan 18 finalis separuh akhir untuk Anugerah Usahawan Felda 2025. Dan istimewanya kali ini, tahun sebelumnya kita telah pun bersama dengan Cik Puan ni, tetapi kali ini beliau tampil lagi tanpa putus asa dengan membawa jenama Lazizun Food. Okey, kita bersama dengan Puan Nur Fatihah daripada Johor Bahru, wilayah Johor Bahru kan? Betul. Okey, kita refresh balik. Mungkin ada yang tak berapa kenal Lazizun ni ataupun Puan Nur Fatihah sendiri. So mungkin boleh perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Fatihah binti Abdul Samad, tapi saya suka orang panggil saya Kakak Popiah. Kakak Popiah. Ya. So, Lazizun ni dia ada makna dia lah. Laziz tu perkataan dari Arab, sedap. On tu on lah. On lah. Sedap yang on. Wah, gitu. Okey. Jadi kat sini kita bawakan produk Lazizun ataupun Kakak Popiah punya produk. Yang ni memang killer produk Kak? Ya, ni killer produk. Popiah Nestem Premium. Betul. Ni macam mana kalau kata nak dapatkan produk? Okey, so kita ni adalah supplier. Okey. Kita lebih kepada offline lah. Kita banyak supply produk kita ke kedai-kedai kerepek di sekitar Johor. Okey. Sehingga alhamdulillah saya baru masuk sampai Rantau Panjang lah. Oh, Rantau Panjang, Kelantan. Betul. Semalam pun saya baru hantar dekat ST Rosyah Mall. Alhamdulillah. Semakin berkembang. Okey. Dan antara track record mungkin boleh maklum kepada penonton sehingga ini berapa banyak telah terjual? Pieces. Pieces. Kalau kata pieces. Alhamdulillah sebenarnya sepanjang Syawal this year, kita telah keluarkan 5,600 botol. Alhamdulillah. Dia kalau kata musim-musim raya ni barang macam ni jalan laju ni kan. Sebulan lah, kira 5,600 tu sebulan kita dapat supply ke Singapura dan Jakarta. Alhamdulillah. Singapura dan Jakarta. Singapura dan Jakarta ni antara dua negara yang berjaya dipecah masuk untuk pasaran sahaja ataupun ada negara lain? Singapura dan Jakarta ni dia macam every year lah, sebab dia ada ejen yang bawakan kita supply. So dia booth kat sana apa semua. Jadi dia berminat dengan barang kita. Ni adalah tahun keempat sebenarnya bersama mereka. Tahun keempat, so bermakna 2022. Lambat pula kira. 2022 dah bermula. Betul. Okey, jadi kita nak tahu juga Lazizun ditubuhkan sejak waktu inilah orang tak suka waktu tu. Waktu COVID. Pandemik COVID. Jadi mungkin cabaran itu kita nak tahulah sedikit cabaran yang orang kata menjadi pemangkin kepada Puan Nur Fatihah ataupun Kakak Popiah untuk bangkit sehingga ke tahap hari ini. Okey, sebenarnya kalau cakap cabaran tu dia kena back sangat sehingga sebenarnya saya adalah pelukis plan. Husband saya adalah anggota PDRM. Kita berhenti tanpa ada income. Kita cuma fikir okey nak jaga orang tua, arwah bapa mertua saya, warga Felda. Dan kita macam okey berhenti macam tu je. Sebab husband saya memang masa tu memang tak difikir apa-apa. Sebab husband saya kata tak boleh, kena jaga sebab dia tinggal seorang kan. Saya dah tak ada mak mertua, so tinggal seorang. Okeylah berhenti. Tapi memang masa tu menumpukan sepenuh perhatian kepada mertua lah. Menumpukan perhatian kat dia dan kita mencuba sebenarnya macam-macam perniagaan. Saya pernah jual sate tepi jalan pun pernah. 20 cucuk je. Allah. Laku. 20 cucuk. Selain daripada tu? Kita ada macam-macam. Kita ada konon-konon supply cili lah dekat orang. And then, cili vertigasi ke ataupun macam mana? Tak, kita macam ambil daripada kebun, hantar kat kedai runcit-runcit. And then kita pernah, sekarang masih ada lagi kita buat printing. Tapi disebabkan COVID, that one lah printing tu slow down. Tapi masih lagi berjalan lah. Sampai sekarang Alhamdulillah lah dia masih berjalan. Tapi waktu tu lah kan waktu COVID, betul tak? Cik pun buka peti ais. Yes. Tak ada benda. Orang kata duduk saja. Ni lah dia. Kruk-kerak kan. Balon. Masa tu kita tengah, biasalah time tu live, whatever semua. So anggota PDRM ada yang kerja-kerja. So dia kata, wah relax kat rumah makan. So kita pun bermula lah. Kita bagi je. Waktu itu 17 botol pada bulan 10. Itu 17 botol tu mana untuk test produk ke? Ataupun dia tak, saya tak ada ilmu bisnes. Saya tak tahu benda tu dikatakan test produk atau macam
bagilah. Macam tu. Jual lah. Macam tu. Saya macam tak ada betul ke resepi ni apa. Masa tu kita macam betul-betul langgar lah. Memang macam mana boleh timbul idea Popia Nestem ni? Itulah tadi berbalik kepada buka petas, ada Popia. Saja-saja try lah, gelek-gelek ke macam tapi mana? ini sebenarnya macam family saya ada yang daripada Sabah. Okey. So saya tak pasti kebenaran, tapi setahu saya dia ini adalah batang buruk orang Sabah. Kuih orang Sabah. Ini baru ni. Benarkah bagai dia kata orang Sabah ni batang buruk Sabah ni? Dia macam kuih Sabah, cuba saya inovasikan mengikut selera orang Semenanjung. So dia taklah sama sangat. Macam mana boleh tiba-tiba orang kata terfikir Popia Nestem? Kenapa tak Popia Sira ke kan? Popia pedas ke kan? Biasanya orang kadang yang famous masa tu apa? Cheese kan? Kan? Ceritanya tak pandai masak. Saya tak pandai masak pun. Sira-sira nak berbawa kan. Cakap benda ni simple. Memang ada dekat rumah waktu tu. Ada Nestem, ada gula, ada Horlick. And then kita campur je lah. Campur je? Tapi masa tu tak ada yang macam ni, dah ada SOP. Dulu memang hentam je. Orang Johor cakap hentam kromo. Daripada hentam kromo kau sampai ke Singapura dan juga Jakarta. Alhamdulillah. Saya pun macam tak sangka jual Popia boleh macam ni. Tu dia. Jadi kepada anda yang berkira-kira untuk terjun ke bidang usahawan, boleh. Orang kata tidaklah langgar kan, tapi betul, boleh mencuba-cuba. Betul. Cuma idea tu datang sewaktu COVID. Betul, sewaktu COVID. Sangat macam orang tak nak. Macam ingat boleh kembali jangan kan. Tapi itulah waktu paling best. Dan bila dalam Lazizon ni dia punya drop point dia sebenarnya bila kita dah nak beralih pandemik nak pasca COVID bila Singapura dah boleh masuk 1,000 orang ke Malaysia. Sebenarnya itu yang saya dah start goyang sebab kita bermula dengan ejen yang online kan. Diorang ada yang tak kerja, ada yang work from home, so diorang suka buat benda macam ni kan. Tapi masa tu saya selesa. Saya rasa okay, tak apa, saya ramai orang. Ejen saya waktu tu dekat 100 juga. Saya macam best, seronok kan. Dan masih lagi sekarang ni ada 100 lebih tu ataupun tak ada yang 100 lebih tu dah tak ada sangat. Ada berapa orang je. Tapi kita tukar, kita supply kepada kedai. Jadi kedai tu kita tukar balik, numbers dia pun dapat 100 juga. Lebih lah. Tapi kat situlah kita tukar game. Dan alhamdulillah yang itu bagi saya tak berapa nak mencabar saya. Sebab kalau ejen kita selalu kena contact dengan orang. Kita selalu kena bercakap, kena siapkan whatever dia punya marketing untuk kedai. Tapi bila kita supply, nak tak nak owner kedai memang akan buka kedai. Kena hantar, pandailah kau. Betul. Kan. Yang penting barang jalan. Penting barang jalan. Dan bila kita dengan kedai-kedai ni, saya berjumpa dengan otai-otai yang memang pioneer dia jual keripik. Jual ni kalau tahu dekat Johor ada bla-bla biasa air hitam Batu Pahat. Ada yang famous tu, saya panggil dia Cik Yam, dia Azhar Food. Dia ajar saya from zero sampai sekarang. Dan kalau jumpa pun dia tanya, okey tak? Bisnes okey tak? Nampak tu dia ada orang kata peer to peer friends. Yang membantu, memberi sokongan dan juga dokongan. Okey. Bila sebut tadi mungkin ada platform media sosial kan? Ada. Boleh highlight kan? Kita mana tahu penonton nak tahu kan? So kita punya yang paling aktif dekat TikTok. Nama TikTok tu adalah Abang Popia. Sebab dia yang bahagian depan sales saya. Kenapa tak Kakak Popia tu? Dia yang jual ni Kakak Popia tu pun sale Abang Popia pula. Sebab dia sale dia macam tak apa nak segan. Sudah. Abang, jangan bang. Dia kata abang tak segan bang. So Abang Popia. Abang Popia. Okey. Mana kalau kata dalam TikTok tu search Abang Popia memang akan keluar. Abang Popia Lazizon akan keluarlah dia punya video. Okey. Antara lain Popia Nestem saja ke ataupun ada produk makanan lain? Ada. Kita base kepada Popia, tapi kita variety preset lah. So yang killer memang saya bawa ni, yang kita nama dia sebenarnya Nestle.
Nestem campur Holic. Cuma yang ini packaging untuk kedai kuih lah. Sebab tu dia pakai Nestem Premium. Yelah, Popia Nestem Premium. Tapi campur dengan Holic rupanya sebenarnya. Ya, betul. Betul lah, dia ada tulis sini bahan kulit Popia, Nestem, gula dan juga Holic. Dia tulis terus ramuan dia. So kalau kata anda yang nak try kan, orang heboh sekarang buat puding gula tu kan. Carol Aming kan, ni boleh try kakak Popia ambil resipi. Tengok jadi tak jadi, boleh challenge ke tak boleh challenge. Okey, selain daripada TikTok, IG mungkin? Kita ada Facebook lah. Facebook Lazizon, dan TikTok juga Lazizon. So kalau bukan TikTok, Instagram Lazizon. Lazizon. TikTok saja Abang Popia. Abang Popia. Kita tukar kat dia. Okey, sebelum kita berakhir, kita nak tanyalah mungkin antara sebelum ni kalau kata yang pernah tengok podcast sebelum-sebelum ni, kita dah pun bersama dengan kakak Popia. Jadi kita dah tahu antara cabaran-cabaran lain yang beliau lalui kan, antara kisah sedih sewaktu pandemik, bagaimana beliau bangkit daripada kedai printing kan. Betul. Keluar kepada sesuatu bidang yang baru, terhasilnya ni, dan kita nak minta nasihat lah sebenarnya. Daripada kakak Popia. Bagaimana boleh survive. Bermula dengan Popia Nestem kan, sehingga hari ni boleh ekspor pula keluar. Mungkin ada nasihat untuk para belia kita kat luar sana? Okey, kalau untuk belia sebenarnya kita apa-apa kita nak buat, saya suka ada plan. Okey. Sebab saya dalam memanglah pelukis pelan mesti ada orang kerangka dulu, cik. Mungkin sebab tu kot saya suka ada plan. Plan ni saya adalah 5 tahun. Bila 5 tahun kita boleh pecahkan sehingga sebulan tu 4 minggu you tahu you nak buat apa. Apa pun benda yang datang, kayak macam kita macam global punya problem, semua akan macam mana tapi kita panik betul. Kita pun akan fikir alamak barang ke apa naik. Tapi kita tahu macam mana kita nak control, macam mana kita nak tackle, macam mana kita nak tulis sebab kita tahu apa yang kita nak buat. Kalau kita tak ada plan, memang kalau saya lah ni kalau saya memang saya akan maybe saya akan panik ke anxiety ke apa ke. Jadi sebab memang waktu COVID tu saya start panik dan anxiety sebab kita tengok berapa orang kena. So ada kita printing, ada one of client kita adalah doktor. Saya borak, saya cakap doktor kenapa saya dah start rasa kulit saya macam terbakar. Dia tu nervous sebenarnya. Saya apa saya nak buat? So dia kata you cuba stop and then you tukar. Tu yang buka peti ais lah, apalah semua menukang kan time tu dengan kayu semua. Patut okey, yang ini macam rupanya ni adalah satu yang Allah jalankan untuk okey ni you kena buat benda macam ni. Dan bila sebenarnya Popia Lazizon ni saya tak suka cakap dia adalah saya punya. Sebab saya ada 5 kampung Felda yang tukang gulung. Dia bulan puasa saja kita ada 50 orang tukang gulung. 50 orang. Kalau ikutkan ni diasaskan di Felda Air Tawar 1. Jadi kalau kata 5 rancangan, kita ada Air Tawar 3, Air Tawar 2, 4, 5 ada dan juga Felda Sungai Emas. Sungai Emas, mana 5? Ya. Di samping orang kata berbisnes, dapat juga membantu. Orang kata memberi pendapatan kepada warga peroka sendiri. Saya rasa macam shock bila kita bagi dia punya upah kan. Macam ada satu makcik cakap, ni makcik nak beli ni hadiah untuk cucu saya. Touching kan. Dapat menyumbang semula kepada komuniti sebenarnya. Okey, sebelum kita berakhir, nak tanya kakak Popia, apakah perancangan? Mungkin ada berangan-angan untuk terbang ke negara luar, memasarkan produk ke macam mana? Berangan-angan. Sebab tadi kata ada 5-year plans kan. Okey, so kita nak tahu apa perancangan seterusnya lepas ni. Alhamdulillah kita saya dah berangan memangnya. Saya sangat berangan tu bila kita dah masuk dalam industri makanan. Sebenarnya Malaysia punya jabatan yang berkaitan dengan makanan sangat membantu bagi kita penerangan. How come you nak pergi fly, nak keluar kan. So bila kita tengok ada orang jual dodol jadi mochi, and then ada orang jual satu lagi minyak kelapa darah dia jadi macam perfume, macam roll. So saya cakap why not saya punya jadi chicken dish lah, produk kat tempat diorang kan. So saya pun pergi apa semua. Okey, saya dah target negara mana saya nak pergi, tempat mana, dan saya tengah belajar saya nak pergi ke sana, apa yang perlu saya siapkan. Salah satunya sekarang alhamdulillah this year kita sebenarnya tengah dalam proses untuk persijilan halal, and then negara-negara yang kita nak pergi tu kita tengah check
label dia kan dia ada costing. Yes. And then saya tengah nak buat baru saya tahu rupanya setiap negara kena ada kalau kita my IPO lah. Dia ada negara dia punya. Supaya bila kita tak tahu marketing, kita tak tahu kalau Allah kata okey jadi kalau kita tak lock kita punya nama kat sana, orang boleh ciplak. So kita kena secure diri kita dulu. Sebelum kita tak tahu kan apa berlaku. So that's why lah saya suka planning tu. Supaya kita apa-apa berlaku, aku dah kita dah bersiap sedia. Macam tu. Jadi harapannya kita sama-sama mendoakan Lazizun Food Industries insya-Allah dan juga kakak Popiah serta abang Popiah kat belakang sana tu. Okey, doakan mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya dalam Anugerah Usahawan Felda 2025. Stay tune podcast Rasa Oren segmen Trade Talk. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.